Hari ni kita orang main air kat Melaka. By the way, ini part 3 daripada video kita sebelum ni. Dan ini adalah hari ketiga kita orang semua dekat Melaka. Seronok juga Melaka. Siapa kat sini yang memang tinggal dekat Melaka? Korang tahu tak tempat menarik kat Melaka? Sebab mak saya macam nak pergi Melaka lagi. Melaka ni negeri dalam Malaysia kan? Orang Melaka pun cakap bahasa Malaysia juga kan? Ke Melaka ni ada bahasa dia sendiri? Sebenarnya ni bukan first time saya pergi Melaka. Saja je tulis POV first time. Sebenarnya ni kali kedua saya pergi Melaka. Untuk bercuti lah. Sebab sebenarnya saya pernah sekolah dekat Melaka. Dekat sekolah tu lah saya pernah kena cabut kuku saya lagi sekali. Trauma. By the way, kita orang semua duduk tepi Petronas makan buah. Bersiap sedia untuk travel balik ke KL. Tapi tiba-tiba lepas kita orang nak singgah dekat restoran dekat Melaka. Korang tengok tandas restoran Melaka ni panjang amat. Wah, kita orang 88 duduk dekat sini. Dan nampak macam ramai orang dalam restoran ni. Padahal kosong. Restoran sebelah dia penuh orang. Kita orang nak pergi sebelah sebenarnya. Dekat Melaka pun kita makan ayam goreng. Sebelum kita balik dari Melaka, kita jalan-jalan dulu. Bukan senang nak datang Melaka. Korang tengok ni Fedora. Mahal mesti korang tahu kan kita orang nak shopping apa? Kita shopping baju. Disebabkan adik-beradik saya ramai perempuan, diorang memang suka sangat shopping baju. Korang pun mesti sama kan? Sebenarnya ada berapa banyak mall dekat Melaka ni? Cuba korang bagi tahu. Hai, lepas habis shopping, cuba korang teka apa adik-adik saya buat. Tapi sebelum tu diorang tunjuk dulu apa yang diorang dah ada. Mak saya dah beli sendal. Saya belanja. Inilah diorang main mingle. Dah besar-besar pun nak main mingle. Pelik-pelik adik-adik saya ni kan guys. Main mingle pun diorang boleh happy gila. Mak saya kata uncle yang jaga mingle ni bagi 50%. Jadi murah lah. Diorang bukan jenis duduk diam tau. Diorang pergi tukar-tukar kuda, panjat-panjat. Ish. Tengok tu. Empat adik perempuan gue. Apa sudah jadi? Kamu dirasuk apa? Tak apalah nak, asal kamu bahagia. Bye-bye uncle. Tu uncle. Lepas penat-penat main air, dah shopping, kita rehat kejap. Lepas tu mak saya nak lawan tangan dengan adik saya yang kuat ni. Memang kalah lah. Okey, giliran saya pula. Dia memang kuat guys. Sakit tulang saya. Tapi confirm saya menang. Saya kan lagi kuat. Lepas tu saya nampak ada foreigner ni tengok peta. Lepas tu kita nak rasa aiskrim pula. Sedap aiskrim dia rasa macam lemon-lemon sikit. Dia sebenarnya aiskrim yogurt kan? Saya tak nak aiskrim, saya beli jus. Tapi saya tak tahu, saya terpilih jus yang bagi kita berak-berak. Lepas tu sebelum balik dari Melaka, kenalah tengok bandar Melaka. Ini bandar dia ke? Tak tahulah saya. Tapi saya dapat tengok persembahan kelapa ni. Hebat juga Macam mana dibaling kelapa tu tinggi-tinggi? Lepas tu kita orang semua ke surau dia untuk solat jamaah. Dan kakak main gendang dia. Dan akhirnya kita habis solat jamaah. Dan tengok pemandangan Melaka. Wow, apa tu? Okey, sebelum betul-betul tinggalkan Melaka, kita singgah dulu grocery dia. Bye Melaka.